Parents, duit raya anak tu jangan belanja semua pula. Jom beranakkan dekat 7 tempat paling untung ni. Kalau tak nak lupa untuk raya tahun-tahun depan, save dan repost video ni siap-siap. First, simpan dekat tabung haji. Buka akaun tabung haji pun senang. Online je dekat laman web THI Jari. Dividend pun tak pening nak sucikan sebab dah tolak zakat siap-siap. Kedua, tempat paling popular ASB. Dividen ASB sekarang pun makin naik. Confirm duit raya beranak banyak hujung tahun nanti. Tapi pastikan tak keluarkan semulalah duit tu. Ketiga, simpan dekat SSPN. Ini tempat yang bagus untuk jadi tabung pendidikan anak-anak. Selain dapat dividen, anda boleh juga dapat pelepasan cukai, perlindungan takaful percuma, simpanan dijamin kerajaan dan banyak lagi. Keempat, tukar duit raya anak kepada emas. Emas ni boleh jadi simpanan kecemasan atau aset untuk masa depan anak. Tapi pastikan anda melabur emas dekat tempat yang betul. Jangan main labur je tanpa ilmu. Kelima, simpan di BSN Sijil Simpanan Premium. Anda boleh sertai cabutan BSN SSP untuk berpeluang menang pelbagai hadiah. Jangan risau, produk ni patuh syariah, dijamin kerajaan dan hadiah dikecualikan daripada cukai pendapatan. Keenam, kalau anda ada ilmu pelaburan yang baik, boleh simpan duit raya anak dekat unit trust. Tapi kena pandai cari fund manager yang bagus supaya pelaburan untung dan tak ada risiko yang terlalu tinggi. Last sekali, anda boleh je simpan dekat bank. Tak ada masalah. Kalau simpan dalam dompet atau dekat rumah, takut ringan je tangan nak belanjakan nanti. Rayakan sebulan, nanti dah kumpul semua duit raya, cepat-cepat simpan tau. Follow X1.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap hari.